Boleh tak? Oh, mantap. Kiri. Oh, ada. Nak makan. Cepat pergi bang. Dari bang. Okey. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan pada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat dan walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala usaha harian korang. Okey geng, petang ni aku tengah ambil kawan-kawan semua. Kita orang nak mancing dekat satu kolam yang agak jauh dengan kita orang lah. Nak pergi sana pun dalam sejam setengah daripada rumah aku ni. Jadi aku nak pick up dia orang dulu. Lepas tu kita akan terus ke kolam tu lah. Korang nak tahu kolam apa, korang kena stay tune dan layan video ni geng. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan dari korang. Teruskan menonton dan layan video sampai habis geng. Ok, stay tune geng. Ok geng, kita dah sampai dekat Kak Ngah spot fishing dekat Ulu Langat. Korang tengok penuh parking hari ni. Tu yang tengah daftar semua penuh. Apa-apa pun jom masuk kolam. Jumpa kat dalam geng. Mak ni nak duduk lah. Biang. Dapat. Ha? Nama? Mana duduk? Situ ke situ? Belakang. Ha? Tak ada tu, tak ada apa? Dah situ? Situ boleh kot. Tapi situ banyak kolong ni. Situ je lah. Boleh dapat ni tapi tak tengok lagi. Reset tak ni? Kepada pemancing yang bernama Fauzan, bolehkah datang ke kaunter depan sekejap? Bawa receipt ada. Okay gang, fighter kita hari ni kita ada Faiz. Ada Faiz, kita ada Azam dengan pasal umpan. Azam. Mana yang strike yang Okey, kita ada Cik Fahmi kita. Okey dah Fahmi kami supaya banyak saiz ikan. Okey. Insya-Allah. Opening apa? Opening strike apa? Opening kita target tak nak pun kerapu cukup. Kerapu Alright. Hari ni kolam full house geng. Full house penuh. Penuh sampai tepi-tepi ni penuh. Alright. Doakan kita orang semoga murah rezeki hari ni geng. Okey, mantap. A few moments later. Cucuk umpan ni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hidup. Amalan, sabar amalan. Jangan duduk tinggi lama-lama amalan. Sabar Azlan dia potong tight, sabar. Tunggu timing. Siren opening.
Ayo ini fighter. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. First class of the day. Kita tengok. Oh, itu dia. Di belakang ada strike yang pertama. Oh, itu dia. Di jambatan sana ada strike yang pertama. Okey, kita tengok di hadapan ni. Di hadapan saya ni masih lagi kosong. Tak ada lagi. Okey, oh, ada kerapu. Saya nampak kerapu ada naik. Okey. Oh, saya nampak. Siapa tu? Saya ingat Abalan. Bukan Abalan. Abalan tu menang. Saya dah cakap dah. Okey, itu dah. Sebelah saja Abalan. Okey. Di belakang ada. Oh, kerapu. Belakang. Tengok kerapu tag. Tag warna kuning. Benang kuning. Terus bawah ke depan. Tag lain ada warna merah. Tag biru. Terus bawah ke depan, tuan-tuan. Okey, kerapu depan ni ada. Dia tak ada tag. Okey, belakang ada. Okey. Di depan je kan? Kau dia main ke depan lah. Dia main banyak main tengah ha. Dia tak main kat sini lah. Okey, senang. Tolong dalam betul-betul dia bagi Ada kan? Ha. Ha. Okey, senang. Ha? Okey. Tak. Depan ni. Kata-kata senang. Dia ketuk depan ni Ambil depan. Depan ni saya rasa. Ambil depan. Tengok kerapu tek, kita tengok kerapu tek siapa yang naik. Orang yang pertama. Oh, depan saya betul Saka ni baru nak jadi. Oh, lemah, lucu. Dah, tak ada. Terus hitam apa ni? Oh, jaga. Ada. Sangkut ni. Tali. Tali. Okey, alhamdulillah kerapu. Okey. Tengok kerapu ada tak? Okey dah. Okey, di depan surau abang kita berkacil mata hitam dengan gaya yang terhubung menarik seekor ikan. Kita tengok siapa yang kena, abang ataupun ikan. Ikan ni pecut bang. Ikan ni menekan-nekan sebab dia tahu abang pakai baju 21 km finisher. Nampak dia pecut bang. Sabar bang. Oi, masa kerapu. Bagi lawan dulu. Sabar. Okey. Naik berak. Biawak pula menganas. Biawak pula trigger dengan umpan-umpan yang ada. Okey, kita tengok ikan apa bang ni. Layak dia nak dia, kasar. Padu bang. Kerapu. Abang tu kerapu 1, 2, 3 ekor. Tapi tak ada pek 50. Tak apa. Kejap lagi apa kan? Apa? Tak ada pek tak apa lah. Jangan tak dapat. Saya tengah menunggu lagi respon daripada bos. Kita tengok apa manis-manis dia nak bagi. Kita tengok, insyaAllah. Aduh. Lucut pula. Lucut. 5 minutes later.
Masak pertama. Ada? Faiz strike. Boleh tak? Oh, mantap. 15 minutes later. Kiri. Alamak, jatuh pula. Boleh eh? Okey. Manis-manis. Dapat gari. Gari siapa terlepas? Dapat balik. Dapat balik gari terlepas. Padu. Kerapu ni. Kerapu. Tek. Naga. Betul lah kerapu. Mantap. 1 minute 37 seconds later. Tak makan dah ni. Daripada depan ambil lah.
Tanda makan ke? Dia tamban ni. Ha? Dia tamban ni. Nak Makan. Lepas balik ke? Alamak, lepas balik ke? Oh, ada. Kiri. Oh. Kena tangan, kau kena main dulu. Nak makan. Oh, cepat pergi bang. Oh, dari bang. Kalau mau mana ni? Putus tali yang. Sekejap, beri duit. Siakap. Alhamdulillah. Tiga-tiga dah dua kau dah. Ini abang sangat pun Dua-dua. Okey, satu, dua. Apa ya? Okey. Dua ekor. Berapa ekor dah? Alhamdulillah. Ikan makan tengah. One hour later. Oh, mantap. Strike. Mantap geng. Terbaik. Saiz padu. Aduh, tak lekat. Biar lama pun tak lekat. Udang ke apa ni? Ketuk ke? Kuat dia. Ikan kau tinggi kan? Masalah kuat lain macam udang ke. Makan ke? Makan lah. Oh, makan. Itu bukan udang. Betul lah An. Manis An.
Dia bawa sampai ke tepi. Aku kan udang aku jentik. Kelakar lah ikan ni makan. Okay, geng. Alhamdulillah, strike ke-4 kita. Jenahak. Saiz padu. Mantap. Dua ekor. Cik Fahmi mana ikan Cik Fahmi? 2 kali. Ha? Ni? Ni ya? Ni Cik Fahmi punya ikan. Dua ekor. Oh, semua jenahak tau. Okay, tu nampak banyak juga. Ya. Ni geng, hasil hari ni total 2, 4, 6, 8 ekor. Jadi ya geng, mantap. Seko siakap, lain semua jenahak dia. Fighter kita. Dua yang sana. Okey, 1, 2, 3. Tidak panjang tak? 1, 2, 3. Okey. Okey. Se. Okey geng, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni total hasil kita orang 8 ekor. 8 ekor. Cik Faiz 2 jenahak, aku 3 jenahak seko siakap. Cik Fahmi pun 2. Azam hari ni kumpau Azam hari ni kumpau lagi geng. Aduh, tak ada rezeki untuk Azam. Tak ada dah putus asa ni. Misi kita mencari jenahak berjaya, tapi nak mencari strike untuk kerapu tak berhasil lah geng hari ni. Tak dapat. Kita orang salah satu ni punca datang lambat, sampai lambat, jadi spot-spot terbaik tu tak dapat lah. Duduk kat tepi-tepi susah sikit nak cari strike. Apa-apa pun syukur lah rezeki yang ada hari ni. Okay, pada korang tengok video ni daripada mula sampai habis, aku cakap ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk belanja button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum. Mantapnya. Kangen saya. Ni geng, hasil hari ni total 2, 4, 6, 8 ekor. Jadi ya geng, mantap. Seko siakap, lain semua jenahak dia.